Mana cara membaca kalimah ini? Adakah kena letakkan ad'u ataupun id'u ataupun ud'u? Baik tuan-tuan, kita ada tips bagi anda yang mungkin nak tahu bagaimanakah cara untuk membacakan hamzah wasal yang berada di permulaan bacaan kita. Okey, anda boleh tengok di sini konsep yang mudah, kita cuba bantu anda. Baik. Jadi untuk meletakkan hamzah wasal, untuk membariskan hamzah wasal, maka perlu anda melihat kepada huruf ketiga. Contohnya, okey, kita tengok kat sini huruf ketiga. Huruf pertama adalah hamzah wasal, huruf kedua dal, huruf ketiga adalah ain. Tengok kat huruf ain tu, dia berbaris dengan baris apa? Andai kata kalau ain itu berbaris dengan baris depan, maka hamzah wasal perlu dibariskan dengan baris depan. Maka kalau tadi itu kita bacakan yang ini, perlu kita bacakan dengan ud'u. Sebab apa? Sebab ain berbaris dengan baris depan. Baik tuan-tuan, dan lagi satu step lagi ataupun satu lagi cara, andai kata kalaulah huruf yang ketiga itu dia tidak berbaris depan, kalau macam ni kan, ihdina, dengan satu lagi lam itu dia berbaris atas. Kalau huruf ketiga tu dia berbaris dengan baris bawah ataupun berbaris dengan baris atas, maka hamzah wasal perlu dibacakan dengan baris bawah di situ, dengan sebutan kalau di sini ihdina, manakala kalau yang ini pula i'lamu, tak boleh baca. Kalau ini a'lamu tak boleh, u'lamu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab huruf yang ketiga dia berbaris dengan baris atas, ataupun kalau huruf ketiga dia berbaris dengan baris bawah sekalipun, maka tak boleh dia bacakan dengan selain daripada baris bawah. Jadi konsep mudahnya adalah, andai kata kalau anda jumpa hamzah wasal, maka cara nak bacanya adalah melihat kepada huruf ketiga. Seandainya kalau huruf ketiga itu berbaris dengan baris depan, maka hamzah wasal perlu dibariskan dengan baris depan. Andai kata kalau huruf ketiga selain daripada baris depan, maka hamzah wasal perlu dibacakan dengan baris bawah. Baik, contohnya ada juga teman-teman kalimah-kalimah yang berbeza, yang agak ganjil, berbeza daripada kaedah yang kita sebutkan ini. Perbahasan itu akan kita bahaskan dalam daurah yang akan menyusul anda akan datang, iaitu dalam set A. Nanti anda boleh tekan link yang berada di bio kita supaya untuk mendapatkan detail daurah. Jemput untuk join kita punya daurah. Kita ada package yang menarik untuk anda. Jom jumpa anda di daurah akan datang.